Okey, kita akan bincang soalan ni. Okey, jawapan dia untuk nombor 1, 20,407. Okey, soalan 2. Okey, kalau yang kecil di atas, dia ialah pecahan wajar. Kalau yang besar di atas, dia ialah pecahan tak wajar. Okey, untuk yang ini jawapan dia. Jadi, kita kena tolak dulu, baru kita tambah. Okey, untuk kosong, tolak 7 tak boleh. So, kita kena pinjam dekat 3. Pinjam 3, dia akan tolak 1, dia akan tinggal 2. Okey, sama juga dengan yang lain-lain. Okey, untuk tambah, bila 6 tambah 5, 11. 11, 1 dekat bawah, 1 dekat atas. So, 1 tambah 8 jadi 9. Okey, untuk pecahan ni, bila tambah, kita kena samakan yang bawah dia. Okey, sebelum tu kita kena tukar kepada pecahan tak wajar dulu. 1 darab 8, 8 tambah 5, 13. 3 darab 4, 12 tambah 3, 15. Jadi, 13 per 8 tambah 15 per 4. Jadi, 8 dengan 4 ni tak sama. So, kita kena samakan darab dengan 2 atas bawah. So, bila darab, dia akan jadi, ini akan jadi 30 per 8. Bila kita tambah, 13 tambah 30 jadi 43. Okey, 43 per 8 tukarkan kepada nombor bercampur, kita bahagi. Okey, so 8 darab 5, 40. Bila 43 tolak 40, jadi 3 baki dia. Macam mana kita nak tulis? 5 ni tulis dekat depan, 3 baki ni kat atas, 8 ni yang kita bagi ni tulis dekat bawah. Okey, yang ni bila kita bundarkan kepada puluh ribu, okey, 10,000 7. Jadi kita kena tengok dekat nombor yang sebelum dia. Ini, 6 ni. Jadi kalau untuk 5, 6, 7, 8, 9, kita kena tambah 1. Tambah 1. Sebab tu dia jadi 8. Yang belakang-belakang tu jadi kosong. Okey. Kalau dia 1, 2, 3, 4, kita tak payah tambah. So dia akan jadi 7 lah. 70,000. Okey, untuk bahagi 16 ni, kita kena buat sifir 16 lah. Okey, sama ada kita tambah dalam otak kita ataupun kita buat macam ni. Sampailah 9 darab 16. Okey. Jadi untuk bahagi ni, first 41. Kita salin dulu. 41,008 bahagi 16. Nanti cikgu buat video untuk bahagi. Ni cikgu explain dulu. Okey, so yang mana yang hampir? 41 ada tak? Tak ada. Yang paling hampir ialah 32. So 2. Maksudnya 16 darab 2, 32. So 41 tolak 32, kita akan dapat 9. Lepas tu bawa turun. Kosong ni, 90. Dan kita check dekat sini, ada tak? Okey. So, kalau tak ada, 90, apa yang hampir dengan dia? 85. Sebab tu 16 darab 5, 80, kita tolak-tolak. Lepas kita dah tolak, buat turun. Dan yang ni kosong. Inilah jawapan dia, 2,563. Okey, ini tolak. Bila tolak 9.8, tak ada apa, kita letak kosong. Okey, lepas tu tolak macam biasa. Kosong tolak 5 tak boleh, pinjam. 8 jadi 7. Okey, macam tu. Lepas tu yang ni, okey. Nombor 8, dia bahagi, lepas tu darab. Bahagi, bila bahagi 1000, kita potong je. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, jawapan 79. 79 ni darab dengan 82. Yang ni kita darab 2 digit. So, first kita darab dengan 2. 9 darab 2, 18. 18, letak 1 ke atas. 7 darab 2, 14 tambah 1, 15. Okey, dah habis 2 darab dengan 8. Bila kita nak darab dengan 8 ni, kita kena letak kosong dulu. So, 9 darab 8, 72. 2 dekat bawah, 7 dekat atas. 7 darab 8. 7 darab 8, 56. 56 tambah 7, 63. Lepas tu kita tambah. Okay, bila kita tambah, kita dapatlah jawapan dia. Okay, untuk yang ni K. K ni maksudnya anu. Kita tak tahu dia berapa. So, kita tambah dulu yang ni. Bila kita tambah, dapat ni jawapan dia. Lepas kita dah dapat jawapan, ambil yang kat belakang ni, tolak jawapan kita tadi, kita akan dapat 700. Ni darab lah macam biasa. So, darab 6 darab 7, 42, 2 kat bawah, 4 kat atas. Lepas tu 3 darab 7, 21 tambah 4, 25. 5, 2 kat atas. Macam tu. Okay. Tulis sah kat sini, yang 10 tu letak dekat sebelah digit dia. Okay, nombor 11, dia kata, berikutlah perbualan antara dua orang peserta satu pertandingan. Saya mendapat 342 mata. Saya mendapat P mata. Okay, dia kata jumlah skor mereka ialah 695 total. Asmadi campur Z 695. Berapakah skor yang diperoleh oleh Z? So macam ni kita nak buat. Jumlah ni maksudnya jumlah tambah keseluruhan. Okay, total. Yang ni tolak dengan yang Asmadi. Kita akan dapatlah Z berapa. Okay, ini dia kata Farhan membeli sebiji tembikai. Okay, sebiji 3 kg. Dia kemudian membeli sebiji yang lebih ringan. Bila dia kata lebih ringan, kita kena tolak. So 3 tolak 1, 2/5. Okey, bila kita nak buat, nampak tak? Yang ni nombor bulat, yang ni nombor bercampur.
So, kita kena tukar nombor bulat kepada nombor bercampur. So, 2, 5 per 5. Sebab 5 per 5 ni 1. So, 2 tambah 1 dapat 3 kan. Jadi, dia dah sama dah. Bila sama, 2 yang besar ni tolak 1 yang kecil ni. Lepas tu, pecahan tolak pecahan. 2 tolak 1, 1. 5 tolak 2, 3. Jadi, daripada 1, 3 per 5. Okey, nombor 13. Raja Dewa menunjukkan sebahagian daripada bar coklat Linda. Dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per berapa? 9 per 10. Dia makan lagi 3 per 10. So, kalau dia makan lagi, maksudnya kita kena tolak. 9 per 10 tolak 3 per 10 dapat 6 per 10. Lepas tu dia tanya peratusan. Peratus kena darab dengan 100. Potong. So, 6 darab 10. Sebab dia kalau atas dengan bawah kita boleh cancel. Dapat 60%. Okey, untuk bahagian B, 24 markah. Jadual dibuat menunjukkan bilangan pelancong yang mewakili suatu pulau melawati suatu pulau peranginan bagi 4 bulan berturut-turut. Okey, ni Januari, Februari, Mac, April. Hitung jumlah bilangan pelancong. Kalau dia kata hitung jumlah, kita kena tambah. Kurang daripada 30,000. So, kurang daripada 30,000, maksudnya kita kena tengoklah yang mana ini. Februari, Mac, April. So, kita tambah semua. Okey. Berapakah lebihnya bilangan pelancong dalam bulan Januari berbanding dengan bulan April? Okay, when it says lebih atau more. So, kita kena tolak. Okay, ambil yang Januari, tolak April. So, kita akan dapat. Okay, sekejap. So, bila tolak, okay, 3 tolak 5 tak boleh. So, dia kena pinjam. Sekejap cikgu double check. 30,813 tolak. Okay. 24,145. Okay. So, kita kena pinjam. Tolak satu-satu. Okay. So, 3 tolak 1 tak boleh pinjam. Jadi kosong ni jadi 13. Kita buat 118. 0 tolak 4 tak boleh pinjam. Yang ni 7. Ini jadi 10. So, 6. Ini pun 6. Yang ni pun tak boleh pinjam. Ni 2. Ini jadi 10. So, 6. Ni jawapan dia. 6,668 orang. Okay. Okay, next. Sasaran untuk bilangan pelancong pada bulan Mei adalah separuh daripada jumlah bilangan pelancong pada bulan Januari, Februari dan Mac. Berapakah bilangan pelancong yang disasarkan? Bila dia kata separuh, maksudnya kita kena bahagi 2. Half. Okay, so kita tambah dulu. Bilangan Januari, Februari, Mac. So, kita akan dapat 83,114. Lepas tu bahagi 2. Okay, bahagi 2 macam tu lah sifir 2. So, 2 darab 4, 8. Buat turun 3. 2 darab 1, 2. 3 tolak 2, 1. Buat turun 1. 2 darab 5, 10. 11 tolak 10. 1 buat turun 1, 2 darab 5, 10. So, 11 tolak 10, 1 buat turun 4. So, 2 darab 7, 14. Jadi, jawapan dia 41,557 orang. Okey, dia tanya, Raja di bawah menunjukkan kedudukan dan jarak di antara 3 spot pelancongan di pulau itu. Dia ada PQR. So, dia kata hitung. Bila dia kata peratus, kita kena darab dengan 100%. 100 lah. Jarak dari PR berbanding jarak P ke R melalui EQ. Dia suruh buat yang kuning ni dengan yang orange ni. Okay. Dia straight dengan dia pusing sikit. So, kita kena tahulah PR dia memang straightforward. 450 meter. PQR, kita tambah. So, dia dah 500 meter. Jadi, ambil yang 450 meter per 500 darab dengan 100. Ini boleh potong. 1 ke atas, 2 atas, 2 bawah. Jadi, 450 darab 1, 450 bahagi 5. 5 darab 5, 45. Sebut turun kosong. 5 darab kosong, kosong. Jawapan dia 90%. Ni jawapan dia. Okay, last question nombor 2. Raja di bawah menunjukkan isi padu dan harga 3 barang dijual di sebuah pasar mini. Okay, dia ada susu segar 25 liter. Minyak zaitun 1/2 liter. Pencuci tangan 7/10 liter. Hitung jumlah isi padu dalam liter bagi 3 barang itu. Okay, kita tulis dulu. 2/5 tambah 1/2 tambah 7/10. Lepas tu kita kena darab. Untuk bagi yang bawah ni sama. Nampak tak? Sekarang bawah dia berbeza. Okay, kena darab untuk samakan dia. So, yang ni darab 2, ini darab 5. Bila kita darab, dia akan dapat, tengoklah 2 darab 2, 4.
1/5, 5. Okey, ni tak payah darab. Bila kita tambah 10 tambah 5 tambah 7 dapat 16/10. So 16/10 kena tukar kepada nombor bercampur. Jawapan kita mesti dalam nombor bercampur. 10 darab 1, 10. So baki dia 6. Macam ni kita nak tulis 1, 6/10. 6/10 ni dia masih besar. Okay. Bila dia besar, kita kena bahagi 2. Bahagi 2, dia akan dapat 1/3/5 liter. Okay, next. Berapakah beza isi padu dalam liter antara sebotol, kita tengoklah pencuci tangan dengan susu segar. So, pencuci tangan 7/10. Susu segar 2/5. Okay. Untuk tambah dengan tolak, bawah mesti sama. Ni tak sama, kita darab dengan 2. Samakan dia. So, 7 tolak 4 dapat 3/10 liter. Ni dah kecil. So, tak payah pemudahkan dah. Okay, next. Jadual di bawah menunjukkan barang yang dibeli oleh Puan Umi di pasar mini itu. Hitung jumlah isi padu dalam liter semua barang yang dibeli oleh Puan Umi. Tengok ni. Dia beli susu segar 4. Minyak zaitun 1. Cuci tangan 2. So, kita kena darab lah tadi. Okay, so kita ada tadi. Kita ada susu segar. Pecahan dia 2/5. So, nanti kita kena darab. Then minyak zaitun tak payah darab, dia memang 1. Pencuci tangan 7/10. Okay, so apa yang kita kena buat, kena darab. Okay, so darab dia macam ni. Okey, 2/5. Kita kira yang susu segar dulu. Yang ni susu segar. Darab 4. So, macam ni kita nak kira dia. 2 darab 4, 8. Ni, atas darab atas. 8/5. Okey, 8/5 tukar kepada nombor bercampur. Dia akan jadi 1/3/5 liter. Lepas tu, minyak zaitun. Yang ni untuk susu segar. Minyak zaitun tak berubah. Dia memang remain 1/2 liter. So, 1/2 liter minyak zaitun. Lepas tu kita ada kejap, cikgu kena ubah sikit. Kata nanti tak muat kot muat. Okey, dan kita ada 7/10 darab 2 liter. Tulislah ini 2 liter. Dia akan jadi 14/10. Tukar kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi 1/4/10. Lepas tu kita kecilkan jadi 1/2/5 liter. Untuk pencuci tangan. Jadi kita kena tambah semua ni. Apa yang kita kena tambah? Tambah ni. 1/3/5 liter, 1/2 liter, 1/2/5 liter. Okay. So, kita tambah 1/3/5 tambah 1/2 tambah 1/2/5. Okey, kita tambah yang mana yang dia sama dulu. 1/3/5 tambah 1/2/5 tambah 1/2. Okey, yang ni dia akan dapat 2/5/5 tambah 1/2. 2/5/5 tu sama dengan 3. Cikgu sambung kat tepi ni. 3 tambah 1/2. So, dia akan dapat 3 1/2 liter. Ni jawapan dia. Okay, last one. Semasa di kaunter bayaran, Puan Umi memberikan sekeping 100 kepada jurujual. Berapakah baki yang akan diterimanya? Okay, so kita kena kira lah. Kena darab. Kena buat darab sikit ini. Sebab tadi kan dia ada harga dia. So, susu segar harga dia berapa tadi? Sekejap, cikgu buat ni lah. Split view. Okay, tengok dekat sini. Susu segar tadi. Ni harga dia. So, kita kena darab ikut kuantiti dia. Susu segar kan dia beli 4. Lepas tu,
Minyak zaitun dia beli 1. Pencuci tangan dia beli 2. So kita kena darab lah. Saya kecilkan sikit. So darab dulu. RM. Susu segar. Kita nak kira susu segar. Susu segar. RM 4.50 darab 4. 00.2. So 5 darab 4, 20. Okay, 0 darab 4, 0. 5 darab 4, 20. 4 darab 4, 16. Tambah 2, 18. Okay, ni untuk susu segar. Untuk minyak zaitun. Minyak zaitun dia tak ada apa-apa. Dia beli 1 je. So, guna harga tu je lah. RM RM36. Minyak zaitun memang mahal. Pencuci tangan dia beli 2. Okay, so untuk pencuci tangan RM 13.70 darab 2. 0, 14, 1, 7 darab 2, 14. So 1 naik atas, 3 darab 2, 6, tambah 1, 7, 2. Jadi kita kena tambah semua ni. Tambah apa? RM18 tambah RM36.30 tambah RM27.40. Okay, so kita akan tambah ini. Cikgu buat partition lah senang macam ni. Garis sini, so senang sikit nak faham. So RM. Buat satu-satu lah RM18. Tambah RM RM36.30. 0, 3, 14, 1, 5 RM. Okay, lepas tu sambung RM 54.30 tambah RM 27.40. 0711. Okay, jadi dia nak baki. Baki dia bagi 100. Okay, barang dia RM81.70. Bila dia nak baki, kita kena tolak yang dia bayar tu. The next step ialah RM 100 tolak RM RM81.70. So yang ni tambah 00. 0 tolak 7 tak boleh, so dia kena pinjam. Ni pun tak ada, so ini jadi 0. Ini jadi 9. Sebab dia bagi 1 bagi 1, yang ni jadi 10. So 3, 8, 1. Ni jawapan dia. Baki dia ialah RM18.30. Okay, dah habis dah.